Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Aku dah lama gila tak letak macam biasa lah terlalu busy. Ini benda baru yang aku akan belajar guys, yang saya akan belajar untuk SEM ni. Datang apa ni? Banyak lagi, jom kita lalu. Hidayah kat situ. Siapa pandai mendatang Allah ni? Ni mendatang apa pula? Ini vaf. Yang ni aku faham lukisan ni je. Benda ni aku faham. Ni dah gas. Ni apa benda pula? Okey lah. Ini kena berebut ni meja ni. Itu apa tu? Okey, ni pun ada juga benda-benda yang saya pun tak faham. Adalah dia tulis 24 jam. Dia tulis apa? 240. Ya, dia sampai. Kita ataupun extension lah. Extension So extension ni, so yang ni dah kita akan sambung ke mana? So contohnya kamu nak pakai yang ini kan? Yang ni A sampai dia akan sambung ke nombor 1 kan? Nombor 1 adalah P, betul tak? So ini sambung ke sini. Boleh? So kita sambung pakai apa? Kita sambung pakai pulsa. RM10, murah kan? Tapi biasanya kalau sepanjang semester ni 7 minggu ni kan akan banyak yang akan rosak. Sebab apa? Sebab cara pengendalian kamu salah, kamu tarik. Kamu tarik, lepas tu kamu touch ni. Okay. So macam mana nak buat? Okay. So macam mana buat? Kamu pakai tip cutter ni. Jangan pakai kamu punya gunting. Kalau gunting, kamu potong sengit. Kalau tip cutter ni, jangan tegak. So kamu potong lah. Sini, potong. Dia dah akan lebih cantik. Pakai tip cutter ni Okay. Itu yang salah tu. Itu yang salah. Itu salah tu. Kena marah. Tarik je. Tarik je. Ya, buka. Tekan dulu, lepas tu tarik. Masa tekan dulu baru tarik. Tekan. Maknanya tolak balik lah. Kamu tekan yang warna biru ni, tolak ke dalam, terus tarik. Kan? Tolak sampai kau rasa dah hujung. Okey, lepas tu pusat. Pegang. Neza pegang. Neza ke sana. So, daripada air supply masuk dekat P kan? Kita pakai double solenoid. So, ini double solenoid kita. Ini sama solenoid. Ini solenoid, ini double solenoid, ini single solenoid. Okay. So, daripada P, daripada air supply masuk dekat sini. P ya? Okey. So, dekat sini ada dua port, A dan juga B, betul tak? Okey. So, kamu tengok dekat sini. Kalau kamu fikir logik, dua ni mestilah A kan? Depan ni adalah B, betul? Okey. So, kamu tengok. Udara daripada P masuk nombor 1, dia keluar dekat B, betul tak? Okey. So, dekat sini, dekat port mana dia akan keluar udara? B. Cuba tengok kat sana. Kamu kena tengok Kamu tengok sini Dekat sini. Nombor 1 ni keluar dekat nombor 2 kan? 2 sebelah kanan, betul tak? Okey, yang ini P ni udara akan keluar dekat mana? Dekat A, betul tak? Betul. Port dia belah mana? Kiri. So dekat nombor yang A ni lah adalah nombor 2. Tapi dia keluar di sebelah kiri. Okey. So yang ni sambung dekat mana? So kamu tengok balik. Jadi sambung dekat bahagian hadapan sistem, betul? So yang inilah kamu sambung dekat bahagian hadapan sistem. Oh, dekat diagram tu yang paling. Bukan ini, yang ini universal. Yang ini manufacturer punya. Sebab tu saya kata tadi, simbol universal kamu memang akan gunakan, tapi bila buat masalah kamu kena talikan dengan manufacturer. Beza-beza. Sebab dia punya valve ni design dia berbeza-beza. Faham? Okey, sebab tu kamu kena tengok sini. Sini dia punya A ni nombor 2 sebelah kanan, tapi yang ni A ni sebelah kiri, betul tak? So macam mana kita baca, kita ikut arrow ni. Arrow ni arrow panah ni yang tunjukkan udara pergi ke mana. Nombor 1 pergi ke nombor 2. Jadi nombor 1 P ni pergi ke A. Okey, boleh? So lepas tu yang ni akan pergi ke bahagian belakang kan? Tekan apa? Buat dibaca dulu. Kita konten. Kalau dia. Yang tadi. Kenapa dia mula dari Okey. Okey. Tadi kamu ingat yang saya buat solution untuk ada double selepas. Bila dia activate, kita kanan. Bila saya lepaskan dia punya, aku dah stay kan? Itu yang berlaku kat sini.
Maksudnya, bang ni dia dah bergerak kepada kedudukan posko. Jadi bila kamu pasang ni terbalik, bila kamu pasang ni betul, mesti terkeluar sebab dia dalam proses position. Oh, dia switch tu yang. Ya. Sebab tu, bila buat pemasangan, kamu kena betul-betul tengok dekat dia simbol. Tengok So, simbol. biasanya student, minggu ni okey, minggu depan dia tak okey. Jadi nampak dia dah terkeluar, kan? Dah kalau Dah. cabut ni, tukar kat sini. Betul. Okey, tukar kat sini kan? Susah masalah. Tak. Saya masalah. Sebab kita nak ada dua kan? Tapi dia akan timbul masalah lain. Kat situ. Bukan? Dia akan timbul masalah kemudian dekat sini seronok juga. Seronok ni, contohnya Y ni, yang Y untuk lepas piston kan? Yang Z ni untuk masuk ke piston. So nanti kat sini balik. Yang Z ni untuk lepas piston, yang Y ni untuk masuk ke piston. Dia akan fokus kat situ. Okay? So, dah lagi masalah bila kamu pakai ketiga ni. Lepas tu ada sequence pergerakan. Lagi menarik. Lagi menarik Kau boleh buat konten macam-macam. Okay, boleh faham? Faham. So pasang ni dalam keadaan yang betul Saya ajar ni jangan salah pasang. Ada soalan? Ada soalan kan? Ada. Okey. So itu punya komponen mobile Terusnya kita akan tengok datang apa nama dia. Okey bagi Ni ya Allah. Kalau kamu nak buat Muka excited kelakar. Kau tengok minggu depan. Tengok minggu depan ni. Siapa yang tak ada? Kenapa tak ada? Hari ni semua datang. kamu boleh bawa. Ada bunyi. Kita dah kunci lah. Okey. So sama juga Masuk pun. Dia ada port nombor 1 AB dan juga yang ni. Okey, cara nak pasang ni ke sini kan dia ada locking kat sini. So locking ni kita masuk dekat dalam lubang ni. Okey, masuk dekat sini. Lepas tu baru yang ni masuk dekat sini. Okey. So, berkala udara kemampuan ambil dekat mana? Ambil dekat sini. Ni ambil dekat sini. So, sama juga cara pemasangan ni. Pakai tip yang sama. Empat yang ambil dekat sana ya. Okey, so nak onkan macam mana? Buka layar ni. Ni on ni. Masuk bilik on ni baru ada udara keluar kat sini. Tapi sekarang dia tak ada udara dah keluar. Sebab apa? Tak cukup. Kita tak Sebab tak saya sambung. kamu nak cakap dalam. Dia memari dia pucuk sikit. Tak tak apa. Masuk eh. Okey, ada soalan? Ada. So kalau ada soalan, 5 kumpulan pasang ni metik ni. Lepas tu baru kita masuk metik ni. Okey dah suka juga. Jangan jawab poin member. Okey. So, sekarang pneumatik kamu dah pasang. Okey, sekarang kita nak pasang Electrical So, electrical tu sebahagian bawah. Okay, ini ada positif Yang ini push button kamu. negatif. Kosong. Yang ini push button kamu hijau merah ni So, begitu. Okey, kamu tengok push buttonnya ni dinamakan sebagai momentary. Apa maksud momentary? Bila kamu tekan Momentary. baru dia activate. Kalau kamu lepas dia tak ada function. Tak sama dengan push button yang satunya, latching push button. Latching push button ni kamu tekan sekali, dia terus activate. Kamu nak padam dia, nak deactivatekan dia, kamu kena tekan sekali. Oh. Sama macam kamu punya soket. Kan? Ha. Tekan sekali kamu kan? Ha. Okay? So ni latching push button. So setiap push button ni ada dua sambungan. Sambungan apa? Nombor open, open dengan open, normal dengan close. So kalau kamu nak guna push button ni dalam keadaan nombor close, kamu sambung dekat nombor close ni. Maksudnya kamu tak tekan lagi, dia dah aktifkan lipakan. Kalau kamu tekan, dia akan putuskan lipakan. Okay, boleh? Boleh. Faham So, nak sambung push button ni macam mana? Okay So, push button, kalau kamu baca ni kan, balik pada positif, masuk sambungan push button tu. So, positif masuk
sambungan push button. Kau pakai push button bilis apa? Normally Normally kan? open. So ambil line normally open. So ada dua ni. Open. Sini normally Ada dua open. untuk normally open ni ada dua sambungan ni, ada dua lubang ni. Untuk pelajar baru biasanya saya galakkan orang masuk dekat kom. Keluar je baru kamu keluar dekat normally open. Ni masuk kat bawah ni dulu, keluar yang pakai warna merah. So Pakai yang ini wire. akan pergi ke mana? mana merah? Atas. Okey, yang ini dah akan pergi ke Relay. coil relay. So coil relay yang mana? Ni. Okay, ini sambungan coil relay kamu. Ni relay kan? Ini sambungan coil relay. Positif, negatif. Positif, negatif. Okey. So nak sambung ke mana coil kan? Masuk dekat sini. Merah ni. So yang ini A2 ni adalah yang ini. Pergi ke mana? Dia pergi ke Switch. negatif. Okay. Okay, yang ini akan sambung kepada terminal negatif kan? Okay, sambung ni kepada terminal negatif. Minta maaf dia. Okey, siaplah letak untuk coil ni kita. Belum masuknya belakang sini. Baru satu. Okey, boleh. Terus buat double kau. Double banyak wayar ni. Okey, untuk hidupkan power supply dia kita kena on kat sini. Boleh kali kan? So okey, bila kamu on kali ini power relay akan activate. Okey, so bila saya tekan ni lampu yang ni akan menyala. Okey, lampu dia akan menyala. So kamu tengok dekat kontak yang kamu tengok tadi tu, cuba kamu tengok kat sini, kontak dia tu bergerak tak? Cuba seorang tengok. Yang tinggi sikit. Kamu tengok. Apa yang kontak? Kupa kat sini, tengok sebelah tepi sini je. Kupa tu, bila saya tekan push button dia bergerak. Agak. Dia bergerak. So dia bergerak. So kedua kali dalam keadaan normally open jadi close. So nanti kamu try tengok dia akan bergerak. Sebab tu dekat kontak relay ni dia ada dua sambungan. Ini kontak yang pertama, kontak kedua, ketiga, keempat. So kontak yang pertama ni dia ada dua sambungan. Satu sambungan normally close, satu lagi sambungan normally open. Okey, sebab tu kita boleh guna satu kontak ni buat evasion data. Sama ada normally open close ataupun close open. Okey. So kita tengok K1 tadi power mana? Power supply kan? Okey, daripada power supply pergi ke K1. Maksudnya kontak relay 1. Kontak relay 1. So ada tiga ni nak masuk dekat mana? Kita masuk dekat com. Okey, masuk dekat com dulu. Okey, keluar dia. Masuk dekat hitam. Okey, nombor open kan? Baru kita pilih nombor open sini. Okey, pilih nombor open ni. Okey, pilih nombor open sini. Okey, jangan kamu masuk dekat com sini, kamu keluar dekat sini. Tak akan jadi letak. Tak akan jadi letak yang lengkap lah. Kita sambung kan? Masuk sambung sini. Maksudnya ni pergi ke mana? Pergi ke Solonai. Y kan? Okey, kamu pakai double solenoid. Macam mana kamu nak tahu mana satu Y, mana satu Z? Nombor A, B. Bukan bukan. Kalau kamu ada nombor kamu boleh tahu. Kalau kamu tak tahu, malas kamu tengok dekat single solenoid. Single solenoid cuma ada Y saja. Single solenoid ada Y sebelah kanan kan? So Y tu. Okey. Tapi kalau kamu beli komponen baru, Nampak boleh. dalam sini kat. Mana-mana lubang apa? Okey. So bila kamu tekan push button ni apa berlaku? Piston akan keluar kan? Okey. Sebab piston keluar? Sebab solenoid Y menyala. Solenoid Y ni menyala, dia aktifkan valve kat dalam ni. Okey. So kamu tengok kan? Tekan ni. Kenapa dia tak keluar? Dia punya Sebab ni dia tak buka. Ya. So, kamu tengok kan? Saya tekan ni, relay menyala kan? So, kontak kita tadi dalam keadaan normally open, dia jadi close kan? So, bila close apa berlaku dekat litar ni, Y kita akan menyala, solenoid Y akan menyala. So, bila solenoid Y ni menyala, so kalau kita buka angin, akan gerakkan. Dah keluar. Piston. Boleh? Boleh. Ada soalan? Dekat ni belum Nanti yang sini dia sambungkan, dah buat. Ni ada warna merah dan juga warna biru, betul tak? So, sini lagi tanda positif dan juga negatif. Dengan syarat yang positif ni kamu kena sambung dekat power supply. Okey. So wire ni, saya tak kenalkan wire ni kita namakan sebagai banana wire. Banana wire So wire Tak ni ada clip. satu ada depan ni kan. Dekat belakang ni ada lubang. Okey. Okey. So kalau kamu nak jam dia pun boleh Maksudnya ni masuk kat sini. Dia tak panjang. Maksudnya kalau contohnya kamu nak panjangkan wire kan, kamu jamkan dia. Tapi kalau boleh elakkan. Sebab apa? Depan dia tak ada protection. Okay. So takut kamu ada sambungan negatif dengan positif. Tiba-tiba dia bercantum. Nanti ada spark.
Okey, kena pula kamu pakai belang kan. Yang dekat sini kamu kena pasang secara berkhemah. Sebab apa? Kedudukannya sangat rapat. Contohnya kan, kita ada push button ni, dua momentary. Satu latching push button. Tapi yang dekat sini push button dia, yang momentary ni, setiap push button ni dia ada dua nombor open, dua nombor close. Dan juga satu simbol lampu. Ini sambungan nombor open, ini sambungan nombor close. Okey, sama juga yang lain. Okey, yang ini adalah relay dia. Okey, sambungan coil relay yang mana yang ni? Oh, relay di dalam tu. Ini sambungan coil. Kan, ni relay relay yang pertama, lain. relay kedua, relay ketiga. So, yang ini sambungan coil relay dia, ini satu, ini dua. Yang ini adalah kontak dia, sambungan kontak dia. So, sama juga kontak dia berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Okey, so yang ni ada nombor close dan juga open. Yang garisan ni kan, maksudnya ada connection lah. Yang terputus ni maksudnya nombor open. Okey, boleh? Okey, kena biasakan walaupun kamu tak berapa minat sebab nanti kamu akan pakai Nampak 8 sangat dulu. kamu ke tak minat. Untuk test pertama kamu akan pakai 8 dulu. Nampak sangat 8. 8 relay semua Dah kontak. terbuka dah. 8 relay Dia semua terbuka. kontak. Dah. Ada 32 kontak. Wow. Ya. Balik anak aku dah tak nampak. Guys, makin tahu apa seligat ni. Masuk. Kalah bateri kereta yang aku faham. Sama je macam tadi. Sama macam tadi. Sama je macam tadi. Sama. Tak ada beza pun. Sama. Okey, boleh? Okey, kamu pasang dulu yang double sauna. Masalah panggil. Kalau dah tak ada masalah, ambil gambar, ambil video. Ambil gambar dulu Pokok Dr. K suruh kamu buat report. Boleh? Okey, jalan.